Audio Jungle. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Nurul Atikah binti Muhammad Rafi, tahun 2 Perubatan Kahirah. InsyaAllah saya akan bertanding untuk jawatan Ahli Jawatan Kuasa Tertinggi Perubatan Cawangan Kahirah sesi 2014 dan 2015. InsyaAllah saya akan membawa 2 manifesto. Manifesto yang pertama ialah menjadikan perubatan sebagai medium utama untuk mengeratkan lagi ukhuwah sesama mahasiswa perubatan dan mahasiswa pengajian Islam. Hal ini dapat dilaksanakan melalui 3 mekanisme. Pertama, saya akan menjalankan kempen 3S, senyum, sapa dan salam. Yang kedua, saya akan mewujudkan sistem ta'akhi ataupun sistem badi antara junior dengan senior. Yang ketiga, saya akan menjalankan ziarah mahabah antara mahasiswa perubatan dan mahasiswa pengajian Islam. Manifesto yang kedua ialah mencungkil dan mengasah bakat ahli perubatan dalam bidang pengurusan ekonomi dan keusahawanan ke arah pemantapan ekonomi perubatan Cawangan Kahirah. Hal ini dapat dilaksanakan melalui 2 mekanisme. Pertama, menjalankan kursus keusahawanan dan pengurusan ekonomi kepada ahli perubatan Cawangan Kahirah. Yang kedua, mengkaji permintaan barang-barang Mesir di pasaran Malaysia. Harapan saya, sekiranya anda percaya kepada saya untuk memegang jawatan ini, undilah saya, dan sekiranya saya dipilih untuk memegang amanah ini, saya akan berusaha sebaik mungkin. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.